ada Bukit Tinggi kan. Ini cawangan dia. Oh ini yang cawangan. Ni yang cawangan. Oh, Bukit Tinggi. Oh, yang original kan? Yang besar induknya di Bukit Tinggi lah. Ya, itu yang Bukit Tinggi. Umi Alfa Hakim. Orang Medan yang di sini, ada juga orang Jawa di sini. Kalau orang Minang Muslim, berarti orang yang Kristen itu orang rantau lah sini. Oh, di sini Pendatang. Saya tengok dia ada sini macam bunga-bunga ada bantu tu. Kalau orang Kristen tak boleh lah. Tapi niaga ni orang Muslim semua ni. Orang Melayu semua, Melayu Minang. Yang berniaga. Orang Minang memang suka berniaga lah. Iya. Kalau dia datang Malaysia pun dia Minang Berniaga. yang berniaga ni. Warkop. Ada neon. Awak nak tayang dekat Cikgu Rahmal lah tu. Nak ajak pergi warkop. Tangkelek. Makan padang lebih kurang 10 minit ke pantai Cinta Manis. Air manis. Ke pantai Air Manis. So kita menuju sana. Masjid yang viral lah, masjid yang cantik lah. Tengok macam mana ciri Minangkabau yang ada. Memang Grand opening. betul lah. Pusat buah Padang baru dibuka. Model ni pokok. Ya, dari jauh dah nampak bumbung Minangkabau. Malam. Dari jauh dah nampak. Ya, ni masjid. Nak pergi ni masjid. Kita nak raya kan. pusing keliling. Parah dah pergi raya ni. Sini jabat kerajaan semuanya bentuk Minang. Bumbung dia. Ini Kejaksaan Tinggi. Apa itu Kejaksaan Tinggi? Mahkamah kot. Okey, kita dah sampai ke Masjid Raya Sumatera Ini Barat. kan empat sisi. Dari mana saja kita tengok macam ni. Dari sana macam ni juga. Tengok dari sisi, Empat setiap ni masjid, sisi kita lihat bentuk Minangkabau. Kita akan pusing keliling masjid ni. So maksudnya dari mana-mana angle pun bentuk Minang. ya bentuk Minang. Ini entrance ni. Kalau malam mesti lagi cantik eh. Ya ada lampu-lampu. Ada lampu. Oh, kita masuk. Masuk lah. Boleh main. Azan ni. Asal. Zuhur ni kan? Zuhur. Good. Mau sembahyang dulu boleh tu. Main dulu lah. Ya. Kita main dulu ni. Saya duduk dekat bawah lah. Kalau dekat kan. Main rumah asal ni. Okey. Dah punya masuk lah. Kita solat Zuhur asar di sini. Oh, bukan corak aja, ada khot. Kira sekali baik daripada ini. So saya lebih bertuah daripada Farah kerana saya dapat solat di sini. Farah hari tu pusing je. Tengok je dari luar. Besar je. Wah, cukup besar. Apa yang masjid tak? Masjid Raya Masjid Raya. Sumatera Barat. Hari Raya, Hari Raya. Masjid Raya. Hari raya. Raya tu besar.